hari ni aku nak tunjuk sikit half cut mendarat dekat AFN Performance. Yang ni adalah half cut rally art. Kita akan convert masuk dekat Inspira ataupun Lancer. Boleh tengok dia, kapet dia ni pun macam baru lagi lah. So yang ni engine ni memang low mileage lagi lah. Dekat Japan ni memang selalu barang dia memang dijaga baik lah. Mungkin pasal cuaca dia jugalah. Aku tengok dia punya cover bawah ni pun memang tak nampak dia punya kotor kan. Even yang brake punya ni kan. So customer ni akan masuk engine 4B11T 4B11T yang mana engine ni share sama dengan Evo 10 sebiji dalam dia. Dan throttle body, intake manifold, itu semua SST semua sama dengan Evo 10. Yang beza cuma turbo dia kecil sikit, TD04. Kalau Evo 10 dia dapat TD05. So daripada Lancer dan Inspira tu kita akan masuk 100% lah sekali dengan 4 wheel. Macam ni, tank 4 wheel pun kita tukar. Lepas tu apa lagi, macam absorber dengan adjustable ni dia sama dengan Lancer dan Inspira. So tak ada isu lah. Kalau Evo baru beza lantai. Lepas tu tengok kalau kata customer tu nak tukar dia punya pedal shift, ada beza sikit. Ada beza. Kat sini dia punya rear differential rally art. Kalau korang nak tengok beza dia rally art dengan Evo 10, sini beza. Belakang dua-dua memang ada rear differential sebab dua-dua 4 wheel. Tapi kalau kita tengok kat sini, lubang minyak dia ada satu. So kalau Evo dia ada dua lubang. Satu boleh tuang minyak ATM SP3, satu lagi minyak gear ni lah 75 W90 atau 140. So dia punya rear differential ni memang tak sama lah dengan yang belakang. Lagi apa yang akan masuk dekat rally art ni, maknanya kita akan completekan kereta tu daripada 2 wheel jadi 4 wheel pakai enjin Evo. Kita panggil Evo lah sama kan, 4B11T. Nak panggil rally art pun beza dekat turbo je. Dan customer ni dia masuk rally art terus tukar turbo jadi TD05, betul? So benda ni normal lah. Sebab dengan TD04 korang akan dapat horsepower dalam 250, 260. Tapi dengan turbo Evo 10 korang akan dapat dalam 29 hingga 310 lah. Ada yang bernasib baik mungkin 320. So kalau siapa-siapa yang nak convert daripada Lancer Inspira, nak masuk 4 wheel, nak masuk engine Evo 10 ataupun nak buat white body semua, boleh datang ke AFN Performance, Sungai Bakap, Pulau Pinang. Terima kasih.